Dah berapa kali Opah cakap jangan pandai-pandai nak jumpa ayah kau tu? Tu kan ayah Lisa. Kenapa Opah tak bagi Lisa jumpa ayah? Ayah kau tu orang jahat. Opah jahat. Lisa benci Opah. Aku tak setuju. Jantan lorong macam ni kau nak jadikan suami kau. Langsung tak sama taraf dengan kita. Aku tak setuju. Baik korang putus. Mami, please jangan hina Andy. Dia bukan lelaki macam tu. Lagipun kami datang sini untuk minta restu Mami untuk kami menjadi suami isteri. Please Mami, tolong restu perkahwinan kami. Kau ni tuli ke? Kan Mami dah cakap yang dia tak setuju dengan hubungan korang. Come on lah Angah. Takkan lelaki liar macam ni kau nak jadikan suami kot? Hai, apa masalah kau ni? Kau ingat kau tu bagus sangat ke? Kau nak lawan aku. Aku ni kakak kau. Hai, kau tu kakak ipar aku je. Abang aku pun tak cakap apa, kau yang lebih-lebih. Sudah! Cukup! Angah, kalau kau kahwin dengan lelaki macam ni, kau jangan mimpi aku nak jadi wali kau masa nikah nanti. Jangan mimpi! Kalau macam tu, Ucu sendiri akan bawa Kak Angah dengan Abang Andy ke mahkamah. Kita gunakan wali hakim. Atas sebab alasan yang wali nasabnya enggan jadi wali. Sebab bakal suami adiknya darjat lebih rendah. Apa masalah kau ni, sial? Abang Long tu ada masalah takut bini. Bangsat kau! Sudah, cukup! Conok kau sekarang dapat buat anak-anak aku bergaduh sesama mereka. Tak, saya tak ada niat macam tu. Saya cuma nak minta restu puan untuk saya kahwin dengan Adila. Baik, korang nak sangat restu aku kan? Aku restu korang. Tapi mulai sekarang aku dah tak nak tengok lagi muka korang kat dalam rumah ni. Dan kau bukan lagi anak aku. Sekarang berambus keluar dari rumah aku. Okey, sekarang kita dah dapat restu Mami. Ini awak nak saya buat kan? Sekarang awak dapat restu, jom kita berambus dari rumah manusia yang sombong ni. Bagus, berambus dari sini. Dasar anak tak tahu diuntung. Aku bela kau dari kecil sampai besar. Ini kau balas dekat aku. Pergi kau tinggal dekat lorong. Aku nikahkan kau, Muhammad Zarul Afendi bin Muhammad Shah, dengan Nur Adila Suhana binti Ahmad, yang aku walikan sebagai wali hakim, dengan mas kahwin sebanyak RM80 tunai. Aku terima nikahnya Nur Adila Suhana binti Ahmad dengan mas kahwin RM80 tunai. Sah, sah. Masih ku ingat hari itu, langit cerah menyambut langkahmu. Di antara ribuan wajah yang berlalu, hatiku terpaku hanya padamu. Senyumanmu mengusir sepi, membawa cahaya ke dalam diri. Saat mata kita saling bertemu, seolah dunia berhenti menunggu. Tak pernah ku percaya takdir begini, mempertemukan dua hati yang sunyi. Sayang okey ke kalau setiap hari sayang kena hadap muka abang macam ni? Sayang terima abang seadanya. Nanti abang buat yang terbaik ya, biar semua orang terkejut dengan persembahan abang dengan kawan-kawan abang. Habis tu selama ni persembahan abang tak terbaik lah kan? Apa ni? Sejuk lah. Sayang, kenapa ni? Apa masalah isteri saya, doktor? Tak ada apa. Biasalah pembawakan budak. Tahniah ya, isteri encik mengandung 2 bulan.
Sayang okey tak ni? Abang risaulah. Malam ni abang tak payah pergilah. Jangan macam tu. Abang tu orang penting dalam band abang. Abang jangan risau pasal sayang. Macam ni lah. Abang ada idea. Idea apa tu? Hey Sally. Hey, bakal daddy dan bakal mami. Sally, abang nak minta tolong Sally temankan Kak Dila boleh tak? Kesian dekat dia, tak berapa nak sihat. Abang tak sampai hati nak biar dia seorang kat rumah. Bagus sangatlah tu. Sally pun tak banyak kerja, bosan, tak ada kawan nak borak. Jangan risau, Sally akan jaga isteri kesayangan abang dengan baik. Sorry ya Sally, tak pasal-pasal Sally nak kena layan akak pula. Tak ada hal lah, sekarang ni abang pergi cepat dekat geng abang tu untuk conteng muka tu. Dan Kak Dila biar Sally yang uruskan, jom Kak kita ke belakang. Okey, jaga dia ya. Jom. Kenapa ni bang? Macam tak sihat je. Abang okey tak ni? Perut aku terasa lawyer. Abang tak okey ni, jomlah pergi klinik. Okey, tolong bawa saya. Sebenarnya tak ada masalah. Cuma tertukar alahan mengandung. Sebenarnya husband saya ni mengada-ngada je lebih. Abang, sayang tengah drive ni, balik nanti kena makan ubat. Abang ni bukan tak tahu, liat sangat nak makan ubat. Abang kena makan ubat baru cepat sembuh. Tak nak lah, tak sukalah ubat ni besar sangat. Susahlah macam ni. Saya ni banyak kerja nak buat lagi. Abang pula tak nak makan ubat. Abang tak kesian ke dekat saya ni? Maafkan abang sayang. Sebab sayang terpaksa jaga abang macam ni. Bagi abang ubat tu, abang nak makan. Tak apa sayang, biar abang makan sendiri. Teruk betul lah laki aku ni, nak telan ubat macam telan racun tikus. Abang rehat dulu ya. Abang okey tak ni? Risaulah macam ni. Kalau tak okey kita bagi tahu kat Sally, kita balik je, abang boleh rehat kat rumah. Tak apa, abang okey je. Bro, kau okey ke ni? Kalau tak okey, kau rest je. Biar Cody gantikan kau. Aku okey lah. Apa masalah korang ni? Jomlah. We are the night. Scream for your life. Kenapa ni Kak Dila? Sakit ke? Kakak dah nak bersalin ke? Tak tahulah. Sepatutnya sebulan lagi masa bersalin. Air ketuban dah pecah, Dila nak bersalin ni. Medik! Ada orang nak bersalin. Sally, mana Abang Andy? Kakak nak jumpa dia. Kakak nak dia ada di sisi kakak. Dia dah janji. Kak Dila jangan risau. Kak kena kuat. Kejap lagi Sally beauty call dia orang. Aduh, bateri habislah pula. Apa sal dengan aku ni? Macam mana aku boleh tidur kat sini pula? Sekarang ni macam mana? Diorang dah bayar tiket mahal tu. Korang ada siapa-siapa boleh gantikan posisi Andy tak? Tak ada, semua line up penuh. Kita tengok siapa free. Cepat, masa tak ada. Kami ada Ken, gitaris kami. Dia boleh jadi vokalis. Boleh ya Ken, kau gitar dengan vokal malam ni? Okey, aku boleh.
Wife aku mana? Aku tak nampak dia pun. Sebenarnya wife kau dah dibawa ke hospital. Waktu kau pengsan tadi dia nak bersalin. Woi! Muka kau tu! Habislah patient kat hospital tu kena sakit jantung tengok muka dia, mampus! Cepatlah lampu, lambatlah. Hai baby sayang. Astaghfirullahalazim.